warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan, hari-hari kita menyaksikan adegan ngeri di dalam telefon bimbit kita. Ada anak kecil dibunuh, ada anak kecil yang terpaksa dipotong kaki tanpa bius. Ada wanita yang kehilangan anak-anak, ada suami yang kehilangan isterinya, dan macam-macam lagi adegan macam itu. Kadang-kadang kita pun dah sampai hati nak tengok. Dalam keadaan kita sedih, kita marah itu, melihat adegan itu kadang-kadang mungkin terlintas di dalam pemikiran kita. Apalah sana masalah yang kita hadapi di Malaysia ini. Sikit saja kalau berbandingkan dengan apa yang terpaksa dihadapi oleh rakyat di Nazar. Betul tak? Tetapi kita perempuan, sebenarnya masalah yang dihadapi di Palestin, khususnya di Gaza itu, bermula sedikit demi sedikit. Lebih 100 tahun dulu, deklarasi Israel itu dibuat. Kemudian sampai sekarang 2022, kita lihat pada mana Gaza dipakai sebenarnya itu. Maka oleh sebab itu, bila kita menghadapi masalah seperti hari ini, tua ini, walaupun habitat begini lah bezanya dengan tekanan dan kezaliman yang dihadapi oleh rakyat Palestin itu, kita di Malaysia tetap perlu menolak budaya ini. Jangan kita tak mahu sikit-sikit ini, kadang kita diambil, kadang kita diampas dan diberikan kepada pekerja negara itu, dan kita rasa tak apalah sebab rakyat Gaza berharap untuk semua kepada itu. Jadi apa yang kita rasa ni sikit sangat berbeza dengan apa yang mereka hadapi. Jangan ada sikap macam itu, tuan-tuan. Belajarlah daripada pengalaman di Gaza itu. Mereka berubah daripada apa yang berlaku di Palestin, dan kita pastikan negara Malaysia kita tak berubah menjadi macam Palestin. Hei, tuan-tuan dan puan, supaya lagi 3 hari yang lepas, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengumumkan bahawa dia ada pelan damai Gaza. Bila kita baca 20 tahun yang disedarakan dalam pelan itu, ternyata bahawa niat sebenarnya ialah untuk berampas tanah Gaza itu untuk dijadikan satu kawasan tanah yang harganya lumayan. Ini pernah disebut sebelum ini, dapat Gaza itu sesuai dijadikan Riviera katanya. Tuan-tuan dan puan, perkara ini patut ditolak sepenuh-penuhnya. Pelan damai Gaza itu satu perintah dan tidak boleh kita terima bulat-bulat kata orang yang bercakap itu pun orang yang sudah menipu, buka mulut saja dah. Jadi tuan-tuan dan puan, di sini pun kita menghadapi dengan Al-Hurura. Al-Hurura ini pula memihak kepada pemaju. Entah tadi kita mendengar merupakan isu perjalanan. Sebab ada juga masyarakat Cina, masyarakat India juga sangat tertekan dengan Al-Hurura ini. Betul tidak? Oleh sebab itu kita faham bahawa sebenarnya pemaju ini nak meraih keuntungan yang besar dengan merampas tanah yang ada di Bandar Besar Kuala Lumpur ini pada harga yang murah. Jadi kita lihat juga antara komplain yang kita terima daripada Persatuan Penduduk Kuala Lumpur ialah bahawa tanah-tanah yang anda dilakukan itu akan dijual kepada warga-warga asing. Jadi ini yang menjadi masalah bagi kita. Kerana bukan rakyat Malaysia yang dimana, tetapi kerana keuntungan akanlah dijual pada harga yang mahal kepada warga. Itulah masalahnya yang menyebabkan pergerakan Al-Hurura ini dan semua dari kalangan masyarakat. Jadi oleh sebab itu pada hari ini kita berhitung